Breaking news. A group of tourists from Malaysia who traveled to the Yunnan province in China. This is my channel. Assalamualaikum. Hai semua, kita berjumpa lagi dalam episod yang kelima Bara ke Yunnan, China. Dalam episod kali ini, kami akan ke Potatso National Park yang terletak di Shangri-La, Yunnan. Potatso National Park merupakan pengalaman yang menenangkan jiwa, dikelilingi oleh keindahan alam semulajadi yang masih terpelihara. Cuaca di sini agak sejuk dan nyaman, terutamanya pada waktu pagi, menjadikan suasana begitu segar. Nak mandi lap-lap je. The boat will cross the whole lake to here. Then we get up here, then there have a lot of flowers. The rhododendron, I will give you some free time. And you can take pictures. Then after here, we will get on the bus. We will catch the bus. Then the bus. Potatso. Ha? Ya. Ada tak ikut ke mah? Kami menaiki shuttle bus untuk ke Sudu Lake. Setibanya di perhentian, kami disambut dengan panorama tasik yang jernih dan lanskap semulajadi yang memukau. Satu pengalaman perjalanan yang menggabungkan kemudahan moden dengan keindahan alam ciptaan Tuhan. Di sini. Kau tak beza kata burung tu. Dia ada burung, nama dia burung belibis. Ya. Bentuk dia macam itik. Ya. Di sini. Tak. Oh, di dalam. Ya. Kita tahan. Dia dengan paruh. Gambar bunga. Tulisan kat saya Saliman. Buka depan. Siapa? Dia ada. Ni itu dah bagi dah.
Taman ini memukau dengan tasik jernih seperti Shudu Lake pada rumput luas yang dihiasi bunga liar bermusim serta hutan pen yang menghijau menjadikan setiap langkah satu kenangan indah bersama keajaiban ciptaan Allah. Bang. Sekarang kami berada di Potatso Lake. Cuaca di sini sangat sejuk. Suhu lebih kurang 10 darjah Celsius. Tapi pemandangannya cukup menakjubkan. Okay, di sini ada zon di Shudu Lake. Mana? Kiri ke? 在徒步站到时，如履哺育、小松鼠、野鸭、藏马鸡等野生动物，请不要投食，不要影响动物自主觅食的能力。同时，请不要与 Ada lagi hot depan cantik. Pusing dia. Suka main dia. Halo. Halo. Awak nak siapa? Okey, jalan dah. Naik bot ke tak deh? Tak eh? naik bot. Oh, naik bot. Kameraman kita kita berada di Potatso National Park Shangri-La yang terletak di Bandar Shangri-La, ya. Dia ketinggian 5,000 lebih kaki dari atas laut. Sejuk. Cuaca sangat sejuk. Pemandangan cantik lah. Pemandangan cantik. Tapi letih lah sikit kalau datang Yunan ni. Kalau kaki betul Kena tak kuat. fit. Kalau kena nak pergi fit. Yunan ni kena fit. Dari Kena segi pernafasan. Sebab oksigen sangat sedikit di sini. Sebab altitude-nya sangat tinggi, ya. Jadi datanglah ke Yunan untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat di sini, ya, wetland ecology system yang terdapat di Yunan. Boleh tahu peserta-peserta daripada Kembara Sufi sedang OOTD di depan tasik. Ini cikgu. Okey. Semuanya teruja, untuk bergambar di hadapan tasik. Tasik syuk. Apa? Salah satu kenangan terindah semasa lawatan kami ke Potatso National Park ialah menaiki bot di Shudu Lake. Kita bagi. Okay. Satu lagi. Wah, Titanic. Titanic.
Air tasiknya yang jernih memantulkan langit biru dan pergunungan hijau di sekeliling, mencipta panorama yang sungguh memukau. Wah, Titanic. Suasana yang tenang dan angin sepoi-sepoi membuatkan perjalanan kami terasa damai, seolah-olah menyatu dengan alam. Detik itu benar-benar memberikan ketenangan dan kesyukuran atas keindahan ciptaan ilahi. Wah, Tok Syabas nak santai. Abang yang santai je bang? Santai. Apa? Yang mana? Santai. Hili. Bukan. Santai-santai. Dia sedar. Tak nak sambung. Oh, DJI ya. Oh, bang, kau tak nak makan. Nampaknya di atas boat kita ada peserta dari Big River dan anaknya Auni. Luar biasa sangat. Nelayan Hindustan. Kuat sikit. Kuat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada kita live FB kita live FB. Okey, cakap sikit. Ustaz, boleh cakap tak? Silakan. Bagus. Cikgu ke apa? Kerja apa? Cikgu ke? Bukan? Bukan eh? Itu guru besar. Yang mana? Pontian eh? Okey. Jumpa lagi. Okey. Perjalanan menaiki shuttle bus ke Sudu Lake sememangnya unik dan selesa. Bas akan membawa anda menyusuri laluan yang dipenuhi pokok pin dan padang rumput sambil menyajikan pemandangan gunung berselimut kabus di kejauhan. Suasana di dalam bas sangat tenang dengan udara segar yang menyelinap masuk melalui tingkap. Tengok muka-muka. Ini kamera perangkap kan? Perangkap. Nanti tengok dekat YouTube. Ni Candy. Ini selepas kepenatan. Semua ada. Semua muka dia. Lah. Ini nyoroknya. Speed trap. Okey. Nanti tengok dekat YouTube. Terima kasih. Sampai dah. Bye. Penat menapak. Nanti tengok YouTube ya. Okey. Nanti tengok dekat YouTube channel. Okey. Wah, masing-masing gembira nampaknya walaupun kepadatan. Nanti saya buat YouTube je. Jepun. Okey. Selesai perjalanan kami daripada menyaksikan keindahan alam di Potatso.
senang, tak payah pada tegak-tegak air. Pulang semula. Okey, selesailah perjalanan kami, pengembaraan kami ke Potatsko National Park yang terletak di Shangri-La, Yunnan, China. And then we continue going. After arrangement like this, we go directly back to hotel in Yijian. We will cut time. After you pray, please pack one night carry-on luggage with us, and all big luggage put in the coach of this bus. Big luggage put in the coach of the bus, and we just carry on small luggage, okay? Because inilah kedai makan tengah hari kami, lunch, kedai hotspot restaurant, kedai halal. Banyak ada ini. Lembu yak sedang menunggu. Okey, besar-besar banyak. Ini warna hitam, ini putih. Betul. Ini betul ni tau. Betul dia awetkan. Yang betul. Dia awetkan. Dari Shangri-La kami bergerak semula ke Bandar Lijiang. Perjalanan mengambil masa dalam 2-3 jam. Sepanjang perjalanan sejauh kira-kira 180 km, anda akan disajikan dengan pemandangan pergunungan yang menghijau, sungai berliku, ladang-ladang kecil dan perkampungan etnik yang terselit di cerun-cerun bukit. Setibanya kami di Lijiang, kami menikmati hidangan dinner, makan malam di sebuah restoran Muslim. Okay, we are go the bus. Get off the place. No. Kali datang Inilah wajah driver kami yang begitu keletihan, ya, tetapi memandu dengan begitu tenang sekali. Sekian saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya.